Saya ada berita yang tak berapa baik sikit lah pasal projek ni. Untuk 4 bilik 1100 square feet dah fully book. Fully book. Tapi berita baiknya saya ada yang 5 bilik. 5 bilik ni lagi best duduk. Sebab 5 bilik ni untuk family besar sesuai. Kita orang Malaysia kan kita suka shopping. Barang banyak kena ada kat rumah. So macam mana kondo yang design dia 5 bilik. Okey, jom saya bawa anda tunjuk rumah contoh untuk 5 bilik. Rumah contoh ni 4 bilik. Jom. Tapi saya akan share macam mana bilik yang kelima tu. Jom. Okey, sebelum masuk ke rumah, ini layout yang 4 bilik. Sebelum masuk ke rumah kat sini, awak semua boleh buat grill untuk jaga safety lah. Okey, so masuk rumah. Untuk 5 bilik, sebelum masuk sini, anda akan jumpa 1 bilik extra. Then baru masuk dalam rumah, dia macam konsep dual key lah. Boleh jadikan dual key. Satu bilik tu, dia macam kita boleh buat pintu ni ke dalam sikit. So masuk, kita akan jumpa dia punya kitchen. So ini ruang kitchen dia. Ruang kitchen dia ni pemaju design memang size dia sesuai. Tak besar, tak kecil. Manageable. Senang kita nak buat kerja di dapur lah bagi para isteri. Okey. Yang best lagi, dia punya area yard ni. Yard ni sangat luas. Dan para isteri mesti sukalah. Kalau buat wet kitchen kat sini pun sesuai. So masak dekat sini, boleh buat exhaust fan keluar, udara kat luar. And then dekat sini boleh buat sliding door untuk tutup supaya bau kari tu tak masuk dalam rumah. So banyak idea lah boleh buat. Okey, kita pergi ke ruang dining. Ini tengok pemaju design ni. Meja makan dia panjang. So kalau ada family ramai tu, seronok lah. Kat sini buat open house ke, buat sesi high tea ke dengan kawan-kawan petang-petang hujung minggu kan. Cantik. Okey, so dekat sini ruang tamu. Tempat santai-santai dengan family nak tengok TV. Ini ruang dia. So panjang. And then dekat sini ada balcony. So rumah kalau kondo tak ada balcony memang tak syok lah. Saya rasa macam terkurung. So balcony dia pun agak besar. Okay, boleh letak kursi. Dan rumah dekat Taman Melati ni, kondo ni, surrounding dia tak ada blocking tau. So sebab bawah tu semua rumah-rumah teres. So kat sini bayangkan kalau ada duduk kat balcony ni, nampak view KL City, nampak view ke mana pool, nampak view ke Genting pun boleh. Boleh pilih view mana nak. Kalau nak pilih view mana, Roger saya pilih cantik-cantik punya untuk anda. Lagi 4 bilik tu semua dekat sini. So 4 bilik semua kat sini. Dan bilik dia besar-besar. Bilik air dulu sini. Tengok bilik air dia luas. Okay, sebelum masuk bilik air,